Tuan-tuan dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, masih lagi bersama dengan kami Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Selamat pagi Jeb, Rahim. Selamat pagi Selamat pagi Kita ketemu lagi. Hari ni hari penghulu segala hari, hari Jumaat 14 Zulhijjah 1437 Hijrah, 16 September 2016. Oh, hari ni hari Malaysia. Hari cuti Tapi kita kerja lagi. tak apalah Di saat orang lain cuti, kita Kita kerja. bekerja. Kita okey. Macam tak okey. Kalau suara kembang kita okey. Tapi tak apalah, kerja. Itu Seronok. Kerja ni seronok. Ini satu kerja yang seronok aku buat. Kerja ibadah Ya cantik. kerja satu Tanggungjawab, ibadah. amanah kan. Jadi kita kena ikhlas dengan apa yang kita buat. Cantik. Okey, kejap lagi Yim. Ah, Pasal, yelah 16 September hari Malaysia. Boleh bagi fakta sikit pasal hari aku Malaysia? boleh bagi info sikit lah. Sikit lah. Sikit. Okey, kejap lagi. Ini dia khas untuk orang-orang Malaysia. Dr. Sam, saya nak Malaysia, kita nak Malaysia. Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni 16 September, hari Malaysia. Rahim, tadi kata nak bagi fakta pasal hari Malaysia. Hari Malaysia ni sebenarnya fakta-fakta yang tu tak adalah besar sangat. Ah. Cuma nak beritahu, aku tanya korang lah, bila start kita raikan hari Malaysia? 1963. Weh, itu jauh sangat sangat. tu. Jangan ni- keliru, Merdeka Day dengan Malaysia Day lain tau. Lain. Lain. Ini kalau aku agak-agak lain ini dalam 10 tahun lepas lah. 10 tahun. 10 tu dah betul, tapi bukan 10 tahun yang lepas. 2010. Tepat. Nampak? Oh iya ke? Itu fakta dia. Aku ingat aku lah. Kita start sambut Malaysia Day atau Hari Malaysia pada 2010. Oh iya ke? Itu fakta dia. Jauhnya aku tak tahu. Bukan jauh, kau tahu banyak yang kau tak tahu. Tak lah, masa aku jauh tadi tahun 63 dengan 2010 tu. Sebab memang standard. Memang kita tak tahu, kita sambut 16 September. 16 September. 16 September adalah Hari Malaysia. Itu dia. Ah. Terima kasih Rahim. Okey. Banyak benda lah aku tak tahu. Tak apa. Banyakkan Google lah. Selamat kau bagi tahu. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, masanya untuk pening Boleh. walaupun Habis orang lah. cuti. Apa yang kau marah? Yelah. Pening tak kira masa je. Okey. Pening tak kira masa, Ini belajar pening- pun tak kira tempat. Ini pening tak bermusimnya. Jadi Jadi je. Apa dia? Okey, ini perkataannya. Apa dia? Sabar. Row. R-O-W. Ini baris. Banyak Baris, banyak arti row. tu di antaranya. Itu dah salah satu ada punya contoh. Orang tak tanya lagi. Tak, sebab dia kata baris. Aku sebut ada benda lagi. Ada lagi maksud artinya. Okey. Apa? Mendayung. Mendayung? Boleh juga. Row juga. Row the boat ada dengar Ada. lagu. R-O-W ni? Ah. Oh, okey. Kalau ni R-O-E? Itu roh jasad. Bukan, itu H, itu bahasa Melayu. R-O-E. ROE. R-O-H. ROE Apa? ROE tu apa? Kita simpan satu benda je benda tu. Tak ada benda lain lah. Apa benda? Tu telur ikan. Pandai yang kau telur ikan. Kalau telur ikan tentu eggfish. Kau ingat bahasa kau. Itu direct translate. Direct translate. Ini row. Ini yang memang ROE dia punya ni penggunaan dia. telur ikan. Yes. Biar betul. Alah, aku tahulah. Aku minat Telur ikan eh. lah. Kan bulat-bulat. O tu bulat. I tu tadi ikan. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, dah masuk 6.30. Macam biasa ya, motivasi pagi. Hari ni tajuknya masih lagi sama, tajuk besarnya berkira dengan orang tua. Kejap lagi kita dengarkanlah penjelasan daripada Datuk. Okey, selamat bercuti pada anda semua. Terus sama kami Sepatu Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, satu keadaan atau situasi yang saya boleh bagi tahu Datuk, macam contoh, ada contoh anak tunggal Datuk. Macam contoh saya lah. Saya anak tunggal. Lepas tu ada mak bapak. Kadang-kadang yalah, kita contoh kemampuan tu belum sampai di tahap yang kita betul-betul mampu. Kita tak dapat nak hulur kat mak bapak kita, tak boleh nak bagi duit. Orang kat luar pula mengata, "Apalah kau ni anak seorang, kau lah anak seorang. Kau lah harapan." Kau lah harapan. Takkanlah mak bapak kau langsung tak boleh tolong. Kita bukan tak nak tolong, tapi memang dah tak mampu. Tak mampu Tak berapa ada. Macam mana?
Inilah kes anak tunggal ataupun ialah anak yang kata orang tu kadang dia seorang anak perempuan ya. Mak pula macam mana mak nak tinggal dengan anak lelaki yang dengan menantu pula tak sedap ya. So ini samalah. Yang kau ni tak guna, anak ni tak boleh tolong mak bapak. So pertamanya kena tukarkan kita punya paradigma. Paradigma kita kena tukar bahawa aku ni susah. Macam mana aku nak tolong mak aku? Bila kita tolong mak bapak kita dengan ikhlas, ya, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Salah satu kunci pembuka pintu rezeki, ya, apa yang Allah telah tentukan di Lauh Mahfuz tak boleh berubah, kata Nabi, tak boleh berubah walaupun satu saat nyawa kita takkan berubah kecuali berbuat baik pada mak bapak, ya, dan bersedekah dan sebagainya. So kalau kita berbuat baik pada mak bapak sebenarnya satu kunci untuk memanjangkan umur kita dengan izin Allah dan membuka pintu rezeki. Rezeki jodoh pertemuan dah ditetapkan di Lauh Mahfuz tak boleh berubah. Tapi boleh berubah dengan doa dan berbuat baik kepada mak bapak. Power tu. Power. Ni hadis Nabi. Power. Satu. So, jangan gunakan logik. Satu. Yang keduanya, kita kena tukar juga cara berfikir. Aku bayar duit kereta bulan 500. Ya. Sewa rumah sekian-sekian. Sekian-sekian. Kita memang sentiasa jaga tu. Tapi kita langsung tak masukkan dalam kita punya akaun tu, dalam bajet. Hutang aku pada mak bapak berapa ratus yang aku nak bayar. Hutang aku pada mak bapak aku yang takkan terbayar. Walaupun apa banyak kau bagi. Betul. Walaupun kau bagi 1 juta 2 juta sebulan pun tak terbayar. Takkan terbayar. Betul. Terbalas. So janganlah berkira. Bila kita tak berkira, kita yang kononnya susah tu, bila kita fokus aku nak bagi pada mak aku 300 dalam aku sempit-sempit ni, tengok Allah akan bagikan jalan keluar. So saya minta semua anak termasuk saya ni, jangan fikir cara logik biasa. Cara dengan iman, logik kena pakai tapi kena iman juga. Yakin bahawa bila kita berikan satu ruangan bantuan untuk mak bapak, Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang berbagai-bagai untuk mencukupkan kekurangan yang ada pada diri kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih Datuk. Dia ni Datuk. Betul. Sebab tu orang cakap jangan bangga dengan pemberian orang tua. Banggalah dengan apa yang kamu bagi ke orang tua. Wow tu. Ayat Google tu. Tak ada. Tak ada dalam Google, tak ada ni. Thank you Tok Backup. Adalah Datuk. Ada Google. Saya tak nak jumpa. Datuk nak jumpa. Password pada saya. Terima kasih Datuk. Sama-sama, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan kami Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Sepatu Sina dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, Jeb, Rahim. Ya. Ingat tak cipta lirik sarapan pagi Dutch Lady? Okey, yang kena ada 4 perkataan tu ya. Apa dia? Susu, sarapan nombor 1 dengan Dutch Lady. Betul. Okey, tapi shift kita ni kita tak ada buat kontes. Okey. Oh, tak ada? Tak ada, tapi di shift Kak Bet akan ada. Ada. Jadi anda kena jadi pemanggil terpantas. Anda berpeluang menang wang tunai RM150 dan juga hamper Dutch Lady bernilai RM100. Mudah benar caranya. Senang je, lagukan je. Ya, letakkan 4 perkataan tu. Jadi tunggulah ya isyarat memanggil masa shift Kak Bet nanti. Okey, terus bersama kami nanti di jam 7 Sepatu Sinar. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Masih lagi Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Alhamdulillah dah masuk jam 7. Hari ni hari Jumaat 16 September 2016. Sekejap lagi macam biasa, kawan tanya Ustaz jawab. Hari ni ini dia soalannya. Apakah hukum solat di sebuah surau sekiranya terdapat 2 imam? Sudah. Satu di bahagian lelaki, satu lagi di bahagian perempuan. Sah ataupun tidak? Ada Ustaz macam ni Ustaz. Okey, kejap lagi kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz Aslin. Okey, yang sedang memandu, hati-hati mandu. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Ustaz Hazlin, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Sama-sama. Kita jumpa lagi lah Ustaz. Ini ada soalan ni Ustaz. Datangnya daripada Nurul Nadia Hashim. Saya suka tengok soalan dia ni, pasal soalan ni bagi saya menarik lah. Dia cakap, apakah hukum solat di sebuah surau sekiranya terdapat 2 imam? Sudah. Satu di bahagian lelaki, satu lagi di bahagian perempuan. Sah ataupun tidak? Ada Ustaz macam ni Ustaz. Saya ingat gini, ni bukan solat fardu,
yang pada waktu dia. Kan? Saya rasa mungkin dia datang selepas orang solat jemaah. Ya tak ya. Dia datang, contoh dia mungkin dekat tol atau dekat mungkin ada masjid ada buat program, ada kunurin sebagainya, ramai orang semayang. So dia lihat mungkin suami seorang lelaki tu adalah menyembahyang ataupun menjadi imam kepada isteri dan anak-anak dia di belakang dia. Maka suami di depan, isteri di belakang dia. Yep. Jadi kalau yang bertanya kalau ini perempuan, dia boleh masuk sana, tak masalah. Tiba-tiba ada jemaah yang lain. Maka kalau dia lelaki, situasi ni adalah lelaki makmum, maka dia kena follow imam yang semayang di hadapan lelaki, bukan di hadapannya, di hadapan perempuan. Faham tak? Maksud dia, dia kena solat. Mungkin saya ulang balik. Maksud dia, seorang lelaki semayang tadi, mungkin suami. Dia semayang pada isteri dia, anak-anak dia, rombongan dia. Mungkin waktu itu bukan waktu orang solat. Waktu dah asar masuk ke 4.50, dia semayang pukul 6 contoh dia. Sahabat ni pun datang waktu macam tu. Jadi maknanya dalam situasi macam ni, dia solat dengan jemaah yang lelaki tadi ni. Maka tak perlu ikut solat imam yang mengimamkan perempuan tadi ni. Takkan dia nak ikhtilat campur lagi perempuan di situ. Itu terpulang pada dia lah. Pada saya nak mengelakkan daripada kesulitan ataupun fitnah, semayang dengan jemaah yang imamnya, makmumnya lelaki. Ya, daripada imam lelaki, makmumnya perempuan sahaja. Sebab tu saya nak bagi tahu pada yang nak semayang lewat ni, atau yang tak berjemaah yang pada waktu tadi ni, maka dia kena ingat lah, mana kalau dah ada jemaah lain ni, maka ikutlah jemaah tersebut. Kadang-kadang dia jenis Allah ni, tengok orang ni teruk ni pakai surat jin, apa benda ni. Kadang-kadang dia berprasangka yang tak elok dulu. Jadi maknanya ikut je lah dengan timbul fitnah. Sampai 3-4 imam waktu solat. Ini menjadikan perpecahan dalam jemaah surau tadi ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatutnya dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni hari Malaysia. Cuti biasa kalau cuti panjang-panjang ni, dia orang macam ada plan macam konvoy. Time-time aku dulu konvoy semua duduk rumah. Apa dia konvoy bergerak? Mana duduk rumah? Yelah ni time-time aku. Konvoy apa duduk rumah? Konvoy lah, masing-masing konvoy duduk rumah. Perkataan konvoy tu kena faham. Konvoy tu dia bergerak ramai-ramai. Oh ya. Kau ingat konvoy tu berkumpul? Itu gathering. Yang berkumpul tu gathering. Habis yang biasa jenis yang pakai topi ramai-ramai datang bawa mak bapak tu bukan konvoy? Konvoy. Tu apa? Itu konvoy. Itu konvoy. Bukan, pakai topi, kadang-kadang ambil sijil tu semua. Convocation. Itu konvo. Oh tu konvo. Kerana I je benda tu terpisah. Aku dah agak dekat cowboy. Pasal pakai topi tu. Betul lah. Salah. Sebab tu ramai-ramai weh. Yelah memanglah ramai. Lain. Okay. Apa dia ni? Okeylah, hari ni pun hari cuti 16 September. Pada yang bercuti, pada yang bercuti, selamat bercuti. Okey, kita dengarkan lagu ini daripada sabarlah dulu. Dia nak cakap tu apa dia? Pada yang memandu, hati-hati memandu. Hati-hati lah. Okey, selamat bercuti ni. Sekarang pun boleh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatutnya dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni 16 September. Hari ni hari Malaysia. Pada yang sedang bercuti, selamat bercuti. Pada yang kena kerja, samalah kita pun kerja juga ni. Okey. Cerita pasal cuti ni, aku tinggal lah kalau aku boleh cadangkan untuk pendengar lah, untuk pergi kan. Famusa. Kau bermalam dekat sana, macam-macam aktiviti. Oh ya. Yang paling best sekali adalah malam tu perarakan parade. Ada apa? Reindeer main api. Reindeer main api tak apa. Perarakan binatang punya bergerak. Dilepaskan ayam, dilepaskan burung, dia boleh ikut line bergerak tau. Kita kan pernah dulu masa Raja Lawak. Dia terbang macam macam mana binatang dia dah diajar lagi. Yalah, dia terbang, dia melintas kawasan perarakan tu, masuk dalam jaring. Betul. Ayam pun lari tu. Berjalan. Gajah dia lepaskan. Main bola. Yang bestnya lepas remote bukan dia lari, orang yang lari. Tak ada orang pegang remote. Dia bawa lepas. Best lah ni. Memang baik. Dah jinak. Kambing Kambing ada ke? Kambing cantik. Bulu dia kan kambing biasa. Kambing memang kambing, bentuknya macam kambing biasa, tapi bulu bersih, putih. Dia lepaskan, dia pergi ke orang pergi makan. Memang best. Maksudnya dia memang ada laluan dia. Laluan macam perarakan. Kalau kau tengok kebangsaan ke apa, dia ikut laluan tu. Ujung nanti dia tunggu, dia punya kandang. Dengar kata Dengar kata. Tapi satu benda dia tak boleh bagi bergerak ni. Apa? Dia tak boleh lepaskan ni. Dia mesti tak ikut lane. Siapa? Ketam. Betul tak? Ketam jalan ke tepi. Betul lah. Pandai. Patut ketam tak ada. Ketam memang tak ada.
Apalah kau ni ketan lain. Setuju. Takkan kita nak kena ramai pula. Tengok dia. Ketam kat darat ada hidup. Oh, Yelah. Ketam ada. Betul lah. Tak apalah, boleh lah Ketam pergi. tak boleh, obo-obo pun tak boleh. Formosa je bang. Im, Formosa Formosa. Okey, dah boleh pergi lah. Bubuk ke belakang. Ini dia Aris Ariwatan, anak start Malaysia. daripada- Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, anda masih lagi bersama dengan kami Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatu Sina dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Hari ini 16 September, Hari Malaysia. Pada yang bercuti, selamat bercuti. Pada yang tak dapat bercuti, samalah kita. Ya, kerja. Tak Im, apa. tadi aku dengar je lah kau hari-hari cuti bawa anak-anak kau Seronok, pergi Formosa apa. Kadang-kadang macam aku teringin sangat Im. Bagus. Apa ni? Jadi anak kau. Weh. Boleh Pak? Kau jadi anak aku masa berarak rimau tu, aku lepaskan kau ke tengah aku tu tak? Jangan Im. Apa, kahwin dulu. Sayangilah anak Im. Tak ada. Tentu tak jadi anak kau, anak aku. Tapi, Okeylah. tapi itulah. Yelah, Apanya? macam kau orang cuti terisi kan. Apa isi lah. Kau buat apa kat rumah? Aku biasa kalau macam kat rumah, aku sapu, mengemas lah. Cantik. Menyapu, Oh. mop lantai, Basuh-basuh baju semua kau buat lah. basuh baju semua. Ya, Ya kalau ke? kau buat Tapi lantai. aku kalau mengemas lama Eh, Ya. Aku lepas mop lantai, mop ceiling, lepas tu Shilling kau. Apa kau ni Spiderman ke? Dia tak perasan lah tu. Dah sedap sangat gemuk. Sampai ke atas. Tapi dia memang suka gemas Kalau ni. kau nak mau shilling, hati-hati. Jangan buka kipas. kadang tak perasan. Kadang tak perasan ni bila dah buat kerja kan. Yelah, teleka. Okeylah. Pada yang berkeluarga, kalau ialah cuti-cuti ni, bolehlah bawa anak-anak, boleh bawa orang rumah pergi zoo, pergi jalan-jalan. Pada yang bujang, ikut macam Jeb ni. Cuti-cuti kemal lah rumah. Kemal. Tak adalah bersepah sangat rumah kan. Jangan sampai mau shilling. Tapi jangan mau siling lah. Okey, sekejap lagi ada lagu daripada Wings. Orang kita terus bersama kami. Sepatu Sinar. Selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni Hari Malaysia, 16 September. Selamat bercuti pada semua ya. Kau lepas ni buat apa? Aku, hari ni ialah malam kita main bola. Jadi aku plan besok hari Sabtu nak balik ke Kuala Selangor. Okey. Pasal sekarang ni Kuala Selangor di tengah musim padi tengah baru naik cantik-cantik. Berhijau lah. Itu pemandangan cantik tu. Memang Orang terbaik. putih panggil scenery. Betul? Betul. Pemandangan ni. Pemandangan. Korang berdua memang dengan sawah tak berapa ni. Aku tak pernah tengok kau masuk sawah ke. Aku yang peliknya, dekat sini aku tak ada dengan sawah. Tapi masa kat Jepun duduk 10 bulan, aku baru tengok sawah. Sebab dekat Jepun, dia punya padi-padi bukit. Dekat rumah kita, dekat laman, dia buat petak-petak jadikan sawah. Sawah padi. Jepun ada sawah? Apa nak kata peranjat, dia orang dia panggil gohan. Gohan tu padi beras lah. Dia orang tak ada beli-beli, dia orang yang tanam sendiri. Kampung, pasal aku duduk kampung, Takefu. Depan ni rumah info sawah. ni. Bermakna kat Jepun ada sawah Ada, padi dia padi bukit lah. Padi yang nasi macam nasi pulut tu. Kau nanti pergi Jepun, kalau kau tak biasa makan nasi pulut, payah kau. Sebab nasi goreng dia berkepal. Oh ya. Semua dia jenis yang tak lerai punya. Padi bukit. Padi bukit info macam ni. itu Tapi kau betul. tahu ke asal perkataan sawah tu datang dari mana? Sawah. Oh, tak tahulah. Dia kau tahu? Jepun. ke? Apa? Pak Ahmad Saleh tanya dia. What is this? What is this? Sawah. Dia fikir sawah. Kenapa tak sawah ke sawah? Okey. Dia dapat benda tu daripada tu. Sawah. Dia macam nampak Betul lah. Kalau Jack cakap SAW, SAW je ada. SAW. Sawah. Sawah. Hayah. Okey, nanti dijawab apa terus bersama kami. Sepatu Sinar. Selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni Hari Malaysia. Selamat cuti pada anda. Kalau kena kerja tu, samalah kita kena kerja hari cuti. Cantik. Okey, ni pasal Hari Malaysia ni. Rasanya baik kita call Abang Jam nak. Nampak apa? Call dia lah. Tanya lah. orang lama, Nak tahu apa dia buat cuti-cuti ni. Okey. Kejap lagi kita cuba call cantik, Abang cantik. Jam. Terus bersama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni Hari Malaysia 16 September. Kita tadi beritahu kita nak call Abang Jam. Sekarang ni dah ada di talian pun. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi.
Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Cuti ni awal bangun? Saya memang biasakan bangun awal. Kalau lah. Cuci baju ke? Ya? Cuci baju ke? Tidak. Saya iron baju. Oh, masih dalam bidang yang sama ya? Oh. Tapi jangan sama. Yelah. Ni jenis yang lebih kurang ni. Ling, balik jangan lupa beli chewing gum. Abang Jam. Ya. Ni hari Malaysia cuti-cuti ni buat apa? Saya di Malaysia macam biasalah. Pertama kita syukurlah kita ada sebagai rakyat Malaysia ya. Kita berada di bumi Malaysia di mana negara ini aman damai, bahagia semua selalu. Ya, tapi soalannya cuti ni buat apa? Soalan dia tu cuti dulu buat apa? Hari Malaysia mungkin nanti kita tanya. Saya bukan buat ucapan ya. Bukan. Buat apa? Pagi ni yang pertama saya tengah cakap dengan awak. Itu yang saya buat. Dia tak gimana lah. Dia ni tak boleh jauh daripada pandan kawasan dia je. Okey, Abang Jam nak tanyalah. Pengertian Hari Malaysia bagi Abang Jam apa dia? Pengertian Hari Malaysia pasal saya daripada zaman-zaman Awak 60-an dan lalu zaman 70-an, 80-an. tua lah. Nampak perkembangan, kemajuan negara kita Malaysia. Itu luar biasa lah. Tak sama dengan negara luar lah. Kita rasa bersyukur kita berada di negara Malaysia. Itu. Ya, nampak. Memang jiwa patriotik Saya dulu pasal saya pernah masuk tentera sekejap. Walaupun sekejap. Betul. Kena buang. Ya. Abang Jam tentera dulu. Bagian apa catering? Make up. Jadi semangat tu pun tetap ada. Itu sebab saya disiplin. Rambut saya pendek. Okeylah Abang Jam, terima kasih. Terima kasih. Semangatlah pagi ni Abang Jam. Terima kasih. Habis jahanam bateri aku. Okey, selamat bercuti Abang Jam. Selamat cuti. Jam asal benar dekat Sebandan datang. Okey, bye. Aduh, Abang Jam ni, aku kalau telefon dia, ajak makan je semua kat Desa Pandan. Tak boleh jauh Kat Pandan lah. Kat Pandan lah Jeb. Abang Jam, saya nak makan ni lah ni. Pandan dia. Pandan dia. Sebenarnya malah nak keluar daripada area kawasan rumah dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan kami, Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Sepatu sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan orang tengah nyanyi anda. lagi tu Tuang kabut orang tu nak letak mic. Masa tu telinga penyanyi tu tak nak dengar suara kau. Okey, selamat Hari Malaysia semua. Selamat bercuti. Mungkin ada yang tengah kalau kat kampung-kampung ni diorang gotong royong adik-beradik cuti sekolah. Betul. Yang tolong sapu laman. Yang bakar sampah. Yang buka kelapa, mak nak masak kejap lagi nak pakai santan ada. Kopek kelapa. Dah ternampak lah bayangan kampung tu. Pandai ni buka kelapa kan? Kupas kelapa tu kupas kelapa dia pandai. Kau pakai apa Dulu pakai kalau orang Banjar panggil lah, dia panggil chop benda tu. Chop yang cucuk tajam tu. Aku dulu satu hari boleh dapat 1000 biji. 1000 biji apa? Kupas kelapa tu. Oh ya ke? Yelah, upah dia RM103. Patutlah kepala nampak macam tombong kelapa lonjong itu. Ini kalau gigit ni tak mana ni. Air tak tawar. Air banyak. Tapi skill aku masih ada. Skill. Tapi tak kena jati. Kau tak pandai boleh luka tangan Memang betul. Boleh terbelah. Betul lah. Tak payah sekarang ada macam-macam teknologi lah. Kau tahu tak kegunaan kelapa tu daripada buah, daripada daun semua boleh. Pokok batang semua boleh buat pakai. kegunaan. Semua kalau pakai. daun boleh buat ketupat. Ya betul. Sabut dia tu boleh bakar sampah. Betul. Dijadikan macam starter lah kalau kita nak bakar sampah kan. Betul. Dia punya aloe tu boleh buat penyapu. Batang dia boleh buat apa? Boleh buat jambatan. Betul. Maknanya pokok kelapa tu banyak gunanya. Seberguna. Kita ni kalau tak berapa guna malu kat pokok kelapa. Betul lah. Okey. Jadi mungkin yang sedang bergotong royong tu angkat-angkat barang. Best lah. Suasana tu dapat rasa lah. Peluh-peluh tu, asap-asap pula tu. Buat kerja baik-baik ya. Yang buat mesti masak punya kan. Betul. Okey. Suasana tu Terus sama kami ya. Sekejap lagi kita nak borak lagi. Sepatu sinar. Selamat pagi. Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Sepatu sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Selamat Hari Malaysia hari ini 16 September 2016. Okey, tapi aku nak cakap lain. Kalau hari-hari cuti ni dulu aku ingat lagi masa dah gotong-gotong royong, sapu laman, bakar sampah. Mak aku buat jemput-jemput pisang. Why? Jemput-jemput pisang kalau kena gayanya kau. Dia jangan lebih tepung, biar lebih pisang. Lebih pisang. Bau sedap. Betul. Kena pula pisang mas. Pisang mas semua jemput. Iyalah. Ya, pisang mas. Pisang. Yalah, yang ada biji-biji dia. Bukan, yang kecil tu. itu pisang awak. Habis tu pisang mana ni? Dulu nenek aku buat pisang mas. Sekarang tak ada di buat belayar. Tak betul-betul ye. Pisang mas Dia manis. pisang. Kalau kau pisang apa? Kau terkejut tu? Aku pakai apple. Dah tak panggil pisang.
Aduh, lagi teruk hari ni. Orang tak, kau boleh bezakan tak bila kita tengah bincang benda yang serius. Jangan kau terus menerpa begitu. Kau setakat kau salah nama pisang tak apa, tapi buah pun kau salah ni. Aku sakit hati ni. Pisang apa yang kau terkejut bila nenek aku makan pisang mas? Taklah, aku tahu aku makan je lah. Tapi memang cekodok. Ada setengah panggil cekodok, aku panggil jemput-jemput pisang. Dia tak boleh besar-besar, kecil-kecil tu. Cantik. Tapi betul, kena lebih pisang. Kena lebih pisang. Dia kalau lebih sangat tepung, dia dah tak jadi jemput-jemput pisang lah. Jadi apa? Lempeng. Jadi selamat sarapan lah kita. Yelah. Balik buat jemput pisang. Balik pergi lah tempat Abang Jam ada ni. Tempat Abang Jam macam-macam ada. Alah, kau pandan. Aku tahu. Pandan semua ada. Asam pedas, jemput-jemput pisang sana. Semua ada Rasa dia tak boleh keluar jauh tu. Kena meri rumah tu. Yelah, sebab jadi signal kaki dia. Lebih jadi pada anda. Selamat bersarapan kalau tengah bersarapan ni. Ya, terus sama kami di jam 9 nanti. Sepatu Sinar. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Jeb, Syuaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, kita dah di jam 9 lebih sekarang ni. Ya. App kita hari ni kena fit Balik ni kalau boleh rehat. Yang kita nak lawan ni bukan sebarang kelab malam ni. Kelab apa? Tottenham Hotspur Malaysia. Hari tu dengan kelab anak Selangor kita dah kalah. Kalau boleh yang kali ni kita seri pun jadilah. Yelah, aku masa kalah 3-1 tu frust betul. Yelah. Pasal stamina tak ada. Itulah tu. Tapi kita pun ada peluang-peluang yang kita terlepas. Keemasan. Keemasan mana kita pun tak form malam tu. Kita striker kita buat penggali one by one. Betul. Tapi itulah. Memang game hari tu nampak kau agak sikit tak berapa nak. Ya betul Biasa kalau dia lari jangan jadi pobal Biasa kalau kau lari memang laju berat. Aku tak tahu, berat lah. Kau check lah kasut kau tu. Kenapa Yelah. Takut masuk air. Tak lah, pasal kita dah berapa lama, sebulan tak main bola. Kau pun tak workout dia? Workout? Tak, pergi juga. Kalau workout stamina mesti ada punya. Tak jugalah tak dapat. Kau kena banyak training angkat dumbbell atau treadmill. Itu. Oi, mana nak angkat? Mana nak lari, mana nak angkat? Mana satu? Sudahnya tersembam kan. Dia satu-satu. Tapi kalau ada bebanan sambil lari, bila kau tak ada bebanan, laju tak? Tak ada. Yang kau cakap pun membebankan aku dah sekarang. Bila kau cakap treadmill sambil pegang dumbbell. Buat lain. Kalau itu buat lain maksudnya. Buat lain buat lain. Ni kita dengar lagu dulu. Okey. Tak, sekarang tak ada lagu. Sekejap lagi ada lagu daripada May. Cintamu Mekar di Hati. Alright. Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Jeb, Syuaib dan juga Rahim. Okey, Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, hari ni hari Malaysia 16 September. Pada yang bercuti, selamat bercuti ya. Okay. Ada apa nak cakap tadi? Tadi macam ni lah. Macam aku teriak yang sawah tadi tu. Sawah? Yang kau cerita pasal sawah tadi tu. Perkataan asal. Jauh kan kau teriak. Yelah, sebab dia macam logik. Logik tu. Tapi minatkan aku tu cerita lah asal-usul Antartika, negara sejuk tu. Kenapa? Kawan aku ada. Ini aku dah tahu lah. Dah tahu ke? Antartika. Antartika. Di Antartika kan? Alamak, dah tahu pula. Dah lama sangat berkawan kot. Cerita ulang-ulang. Tak apa. Sekurangnya kau cuba nak hiburkan pendengar. Selamat pagi, Jeb, Syuaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, dah 9.30 dah. 9.30? Ya. Pejam celik. Masa berlalu Yelah. Aku tak boleh macam tu, pejam celik. Takut terus pejam. Aku kena celik je. Bahaya. Okey. Tapi Alhamdulillah lah kita lalui dengan sabar. Sebab kita agak kerja sebagai tu amanah. Ya betul. Itu kita buat dengan senang hati. Ya betul. Antara dong amanah, mana mati dulu? Itu Minah. Minah. Amanah. Aduh, apa dia? Okey, tadi kau cakap kau nak ni kan buat lagu apa pasal Dutch Lady punya tu kan? Kalau kau lain, kau nak buat lagu apa? Lirik lagu tu. Lirik lagu tu. Kau boleh. Try lah. Lagu apa? Ni kalau kau berjaya, dia boleh dapat macam duit juga. Okey, lagu Apokalips. Okey, silakan. Cuba. Cuba. Okey. 1, 2, 3. Sarapan. Apa yang enak? Dutch Lady, susu Dutch Lady. Nampak sikit je. Semua dah. Sarapan susu nombor 1 dah jadi. Dah. Dah semua Kau lihat dah. Dah. Dah 1.5. Hamper 100. Wah kau. Ya. Ya, 1. Mula-mula kau sebut. Macam mana? Nombor 1 tadi.
Macam? Nombor 1, 2, 3. Sarapan. Apa yang enak? Susu Dutch Lady. Okey. Maknanya nanti. Kalau aku boleh. Apa? Okay, Okay, 3, 4. Sarapan susu Yeah. Dutch Lady nombor 1. Alright. Kau terus ambil. Bunga tak ada? Tak ada. Lagu apa tu? Lagu ni Wings. Oh, lagu Wings. Sampaian kasihku sampai di lagu memang tak cak. danau hati. Memang macam lagu. Baik. Ini contoh-contoh dia lah. Untuk lirik lagu Dutch Lady. Ya, betul. Anda berpeluang memenangi wang tunai RM150 dan juga hamper bernilai RM100 daripada Dutch Lady. Ya. Okey, nanti di shift Kak Bet dan juga Fia dan juga Abang Jamal. Okey, anda berpeluang untuk menangi. Okey. Terus sama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi Jeb, Sueb dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan oleh Dutch Lady, susu nombor 1 untuk sarapan anda. Okey, di hujung jam 9 kita dah tamat tugas. Cantik. Yang bercuti selamat bercuti. Ya, betul. Yang tak ada apa-apa planning malam ni boleh datang ke stadium Matsushita untuk menyaksikan perlawanan di antara Superlawan FC menentang Malaysia Hotspur. Okey. Malaysia. Okay, hari ini hari Yes. Malaysia. Jadi pada anda semua, sambutlah hari Malaysia dengan penuh pengertian. Ya, Okey. penuh semangat. Ya, betul. Jadi Im tinggalkan sikit kata-kata yang boleh kata orang tu dikongsikan dengan pendengar. Untuk kata orang tu naikkan motivasi pendengar. Silakan Im. Kau tak pandang aku pun. Apa-apa je lah. Apa dia? Kata-kata yang kita boleh share. Dari segi apa? Kehidupan ke? Jangan Kau pandang bibir yang mana? Itu lagu. Habis? Ada? Rahim tak jumpa? ada ni. Okey, kalau tak jumpa tak apa. Kita dengarkan Sepatu Sinar setiap Isnin hingga Jumaat. 2 hari ni cuti ni. 2 hari cuti, kau pergi Google cari perkataan-perkataan yang best untuk untuk kongsi kan. Ya, betul tu. Okey, jadi kita orang kalau ada salah-salah silap, kita mohon maaf. Baru nak minta maaf dah ada silap. Kita jumpa hari Isnin. Selamat cuti. Selamat Hari Malaysia. Yeay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.